Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni saya nak kongsikan cara buat tapai pulut. Okey, mula-mula sediakan satu bekas, kemudian sukat 2 cawan beras pulut yang warna putih, kemudian campurkan dengan 1 cawan beras pulut hitam. Basuh bersih beras pulut ni sehingga warna air tu jadi jernih, kemudian kita bilaslah beberapa kali. Seterusnya boleh rendam beras pulut ni selama setengah jam. Kalau lagi lama lagi bagus supaya beras pulut ni dia akan jadi kembang dan bila kita kukus tu dia akan jadi cepat masak. Okey, ni selepas 30 minit dia rendam, beras dah pun kembang. Kemudian kita toskan air. Okey, masukkan ke dalam periuk pengukus. Buat beberapa lubang pada bahagian tengah pengukus supaya uap panas tu dia akan keluar dan kita punya beras ni akan jadi cepat empuk. Kemudian kukus selama 20 minit. Jangan lupa penutup periuk tu kita balut dengan kain. Okey, ni dia pulut tadi selepas 20 minit dikukus dah pun masak. Tapi ni dia agak keras lagi. Okey, kita akan siram dengan setengah cawan air lagi supaya beras pulut ni dia akan jadi bertambah lembut. Okey, dah siap siram ni, boleh kukus lagi selama 10 minit. Okey, pulut dah pun masak, kemudian keluarkan daripada periuk pengukus tu. Kemudian kita anginkan atas loyang supaya dia akan jadi cepat sejuk. Sediakan ragi, ni ada sebiji ragi tapi saya akan gunakan separuh je sebab sukatan pulut tadi tak banyak. Kemudian kita haluskan ragi ni dengan menggunakan penapis, tapi pastikan pulut tadi tu dah betul-betul sejuk. Kalau masih panas tu kita punya ragi tu akan jadi rosak. Okey, dah siap tabur tu, kemudian balik-balikkan supaya semua bahagian pulut tu terkena dengan ragi tadi. Kali ni saya buat tapai tak guna daun pisang, tapi saya masukkan ke dalam bekas kecil yang macam ni, yang 4 os. Okey, kita isikan pulut tadi sehingga penuh. Okey, kalau nak letak separuh pun boleh. Okey, dah siap isi pulut dalam bekas tu, kemudian kita tutup dan letakkan ke dalam bekas yang bertutup supaya tak masuk semut. Kemudian kita diamkan selama 2 malam. Okey, ni dia pulut tadi dah pun jadi tapai yang manis. Okey, saya nak cuba sikit. Tekstur pulut tadi dah pun lembut, tapi pulut hitam tu dia agak keras sikit, tapi masih lagi boleh dimakan dan rasa dia pun sangat manis. Memang sedap tapai pulut hitam ni. Okey, bila tapai dah masak, jangan lupa masukkan ke dalam peti ais supaya sedap dimakan sejuk-sejuk. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang. Bye.